penyanyi ni dah mati sebenarnya. Korang ingat tak lagi penyanyi yang bernama Avril Lavigne? Penyanyi yang pernah meletup dengan lagu Complicated, Girlfriend, lepas tu dia jadi ikon pop punk awal tahun 2000. Tapi korang sedar tak yang Avril Lavigne yang kita tengok sekarang ni macam dah lain? Macam bukan Avril Lavigne yang sama lagi. Rambut dia, dia punya suara dia, cara bercakap, gaya berpakaian, semua dah berubah. Okay fine, orang boleh berubah, tapi perubahan Avril ni macam terlalu pelik. Lepas tahun 2003 dia tiba-tiba hilang dari spotlight. Dia tak keluar TV sangat, tak perform, sunyi. Tiba-tiba lepas tu muncul balik dengan wajah yang fans mula dah rasa pelik. Dan dari sinilah bermulanya satu teori yang paling gila dalam dunia hiburan. Teori yang mengatakan bahawa Avril Lavigne ni dah mati sejak tahun 2003 dan dah digantikan dengan pelanduk dua serupa. Ada yang mengatakan bahawa nama pengganti dia adalah Melissa Vandella. Kononnya penyanyi ni dah tak tahan dengan tekanan hidup sebagai selebriti. Dia struggle dengan depression lepas kehilangan datuk dia. Masa tu pula media dah mula serang dia. Populariti dia pun terus turun. Dan lepas tu satu kejadian yang misteri. Penyanyi ni dikatakan meninggal dunia. Tapi label rakaman dia tak nak benda ni bocor. Sebab waktu tu dia tengah berada di puncak karier. So diorang pun gunalah Melissa ni, pelakon pelanduk dua serupa yang pernah diguna untuk cover paparazzi sebelum ni. Dan sejak tu Melissa dilatih, diperkenalkan sebagai Avril baru. Dan sehingga sekarang dia terus hidup sebagai Avril Lavigne. Kau rasa ni karut ke? Tunggu dulu. Ada teori yang mengatakan bahawa yang pertama rupa fizikal Avril Lavigne ni sebab peminat hardcore bandingkan gambar dia sebelum ni dengan selepas 2003. Dan ada yang mengatakan bahawa bentuk